keadaan cuaca yang panas di sekolah menyebabkan ketidakselesaan dan menjejaskan tumpuan pelajar. Namun, penggunaan kipas dan penghawa dingin meningkatkan kos elektrik. Oleh itu, perlu ada penyelesaian penyejukan yang lebih jimat tenaga dan mesra alam menggunakan bahan terbuang. Panas cuaca hari ni. Tu kenapa Syahid? Tak adalah, cuaca hari ni panas betul lah. Korang ni kenapa? Tak adalah, cuaca hari ni panas betul lah. Oh, aku tahu. Jom kat aku. Korang ni kenapa? Tak, tadi macam ni kat kelas Syahid mengadu cuaca panas. So kita tak ada idea nak sejukkan kelas tu. Oh, macam tu. Okey lah, jom jap. Berikut adalah lakaran 3D produk kami. Badannya diperbuat daripada kotak ais, panel solar sebagai sumber tenaga, kipas angin dan juga tim minuman sebagai curung keluar udara. Kami juga menggunakan ais bagi sumber penyejukan produk kami. Dan kami juga menggunakan spar besar bagi mengelakkan air bertakung apabila ais mencair. Antara bahan dan harga kos yang kami gunakan adalah: pertama, kotak ais yang berharga RM4.80. Kedua, kipas angin solar yang berharga RM38 10 sen. Ketiga, ais yang berharga RM5. Keempat, span besar yang berharga RM2 10 sen. Kelima, kertas aluminium yang berharga RM3. Keenam, pack ais yang berharga RM3. Antara bahan tambahan yang kami gunakan adalah tin minuman terbuang yang boleh didapati secara percuma. Jumlah keseluruhan adalah RM56. Akhir kata, kami berharap dengan adanya inovasi air cooler dari bahan terbuang, masalah kepanasan di sekolah dapat dikurangkan secara kos efektif dan mesra alam, sekaligus meningkatkan keselesaan serta tumpuan pelajar dalam pembelajaran.